Kau pernah tak kira berapa banyak duit kau habis untuk kopi je tiap bulan? Kau kena faham, aku support lokal. Aku faham. Support lokal tak salah, bro. Tapi yang salah dia bila tiap kali gaji kau masuk, apa yang kau buat? Delivery makan tiap-tiap hari. Online shopping tiap minggu. Streaming semua pun kau nak balon. Mana tak pakai? Kau kena faham. Kau pakai bukan sebab harga kopi ni yang RM15. Tapi kau pakai sebab kau pilih kopi yang harga dia RM15. Ada beza kan? Macam aku tak buang kopi dalam hidup aku. Cuma aku ubah cara dia. Apa aku buat? Aku beli kopi dekat supermarket, aku bancuh sendiri. Sekali beli, tahan seminggu. RM15. Aku dapat 7 cawan. Itu dia, best sekali, jimat selalu. So, duit ekstra tu apa aku buat? Aku simpan dekat dalam BSN SSP. Apa tu? BSN Sijil Simpanan Premium. Aku dengar ramai yang dah jadi jutawan tau. Macam, follow aku. Kita simpan macam pro.